kerja yang you guys buat tu generate revenue ke cost saving? Pernah terfikir tak? So Bil, macam mana saya nak tahu kerja saya ni termasuk dalam golongan cost saving ataupun revenue, generate revenue? Senang, you jumpa manager you tanya, bos, macam mana kerja saya ni contribute kepada syarikat? Ataupun kedua, you tanya AI, senang, ChatGPT ke, Copilot ke, lagi dah ada jawapan tu, you double check lah dengan you punya superior dalam syarikat. Tapi objektif saya hari ni, saya nak terangkan dua kelebihan kenapa you kena tahu kerja you tu whether dia bawa keuntungan, generate revenue ataupun cost saving. Yang pertama, bila you dah tahu which is your focus, sedang you nak measure. Okay, you dah masuk kerja, this is my KPI, saya tahu this is how I contribute kepada syarikat tu. And you akan ada ownership itu tahu. Sebab you dah tahu, bila I buat kerja I achieve my KPI, this is yang ni akan bantu syarikat. So bila you nak tanya increment ke, bonus ke, promotion ke, you ada something in black and white, measurables lah, kita panggil dia measurables, untuk berbincang dengan manager nanti. Yang kedua, it's for your self improvement. Bila you dah tahu fokus you dekat sebelah mana kan, you tahu, okay, kerja saya ni bawa keuntungan, generate revenue. So this year I buat 50%. I dah try my best, I dah boleh buat 50%. And then next year, since you dah tahu macam mana nak achieve 50% tu, biasanya you akan try to improve. Because at the first point, you dah ada ownership. Kan, you dah ada ownership. Sekarang ni, you akan try to improve. And when you think about this in long term, right, when you think about this in long term, you akan slowly jadi seorang professional dalam bidang yang you buat. Tak kisahlah kerja apa. Whether it's admin, sales, QC, technician. If you dah tahu, you punya fokus sebelah mana, ataupun dua-dua, your ownership akan naik. You dah tahu your ownership. Yang kedua, you akan jadi lagi pakar dalam bidang tu.